kena rutin. Okay? Kena buat. Kalau saya cakap buat dalam bisnes Fabico ni, sebenarnya dua perkara ya tuan-tuan. Apa yang tuan-tuan kena buat? Dua perkara saja. Rutinkan belajar, rutinkan sampai ke ilmu. Hari ni PLT PG1 System Edition, PG1 System Edition. Rahsia kejayaan bisnes Fabico ni semuanya ada dalam PG1 System. Dan apa yang tuan-tuan perlu buat untuk berjaya, dah ada dalam 8 Golden Step. 8 Golden Step tu adalah perkara yang tuan-tuan perlu buat. Okay. 1, 2, 3, 4 ialah tentang menyampaikan ilmu. 5, 6, 7, 8 ialah tentang belajar. 1, 2, 3, 4 ialah tentang menyampaikan ilmu, tentang prospecting. 5, 6, 7, 8 tentang belajar. Jadi bisnes Fabico ni, kalau tuan-tuan tak tahu nak buat apa, rutinkan belajar, rutinkan sampaikan. Tuan-tuan, dia bukan buat, dia kena buat sampai jadi rutin. Bukan sekadar buat, tuan-tuan. Buat benda perkara yang betul dah okey dah. Tapi buat perkara yang betul sekali tak akan berjaya. Kena buat berkali-kali. Hingga jadi rutin, hingga jadi sebahagian daripada diri kita. Hingga tak perlu lagi buat decision untuk buat perkara yang betul. Tak perlu lagi buat decision. Tuan-tuan, nak berjaya dalam hidup ni, dia kena buat perkara yang betul sampai perkara yang betul tu jadi rutin. Dan tak perlu lagi buat decision. Apa sajalah tuan-tuan nak bina kekayaan, kena menabung. Menabung mesti. Menabung sampai jadi rutin. Bukan menabung sekali-sekala. Bukan hanya bila dapat bonus baru menabung. Bukan hanya dapat durian runtuh baru menabung. Dia kena menabung secara konsisten. Baru kaya. Nak membina kejayaan dalam bisnes Fabico pun sama. Belajar. Bukan sekali pergi 1-2 kelas, tak. Kena rutinkan belajar. Rutinkan belajar, rutinkan sampai ke ilmu. Kenapa rutin? Bila rutin, kita tak perlu fikir lagi dan kita tak perlu buat decision lagi. Bila rutin, perkara tu dah jadi mudah dah untuk kita. Kita dah jadi enjoy dah. Walaupun permulaan kita rasa macam, alah nak kena datang kelas, alah kena belajar hari Sabtu, hari cuti, ni waktu nak balik kampung, nak berbuka puasa dengan keluarga, dengan parent kampung, kena belajar. Permulaan tuan-puan rasa macam tu. Tapi sampai satu stage tuan-puan akan rasa, tak ada kelas ke hari ni? Contohlah, raya. Ni kenapa tak ada kelas minggu ni? Kenapa rasa kosong? Nampak tak? Dah different. Masa tuan-puan dah berbeza. Bila perkara tu dah jadi rutin, dia dah tak ada struggle lagi. Saya akan nampak, saya boleh predict seseorang dealer tu akan jadi achievers, akan jadi seorang founder master unicorn, akan capai financial freedom bila saya tengok dua perkara ni je cukup. Pertama, dia rutin join training. Saya tengok join training mesti nampak muka dia. Pergi training memang asyik nampak muka dia je. Itu first step. Second step ialah dia rutin sampai ke ilmu. Buka media sosial, muka dia. Dapat buka kita punya media sosial, asyik nampak muka dia. Walaupun tak ada like, walaupun tak ada komen, asyik keluar muka dia saja. Itu tak lama tu, mesti dia akan jadi achievers. Mesti akan jadi dapat club 100, mesti akan dapat play 365 dan akan jadi club 1000. Tapi kalau dua perkara ni saya tak nampak, saya tak boleh predict seorang dealer tu akan jadi achievers. Saya belum jumpa lagi. Dia tentang rutin. Bila rutin ni tuan-puan, jangan buat benda yang terlalu berat. Jangan buat perkara yang terlalu berat. Permulaan ni letak sikit. Supaya kita biasakan dulu buat perkara yang betul. Rutin sampai ke ilmu. Jangan live tu. Baru nak buat live tu 5 kali sehari. Lepas bulan dah tak nak dah, sering dah. Tak boleh macam tu. Buat dulu, mula dulu sekali sehari. Permulaan tu tak perlulah sejam, 15 minit okey, 30 minit okey. Dia jangan fikir, jangan fokus dapat result dulu. Ini kesilapan dealer baru. Dia join bisnes terus dia nak tengok result. Dia tak fokus pada proses.
Maksudnya masuk kelas tu kalau dia nak jadi accountant, nak jadi engineer dan nak jadi apa, dia tak fokus pada belajar betul-betul sampai faham. Dia tak fokus yang itu. Jangan tengok result. Betulkan proses tu dulu 6 bulan ni tuan-tuan. 6 bulan pertama ni betulkan semua tu dulu. Berperang dengan diri sendiri, berperang nak join training, berperang nak buat konten, berperang dengan diri sendiri. Rasa takut, rasa segan, rasa struggle, tak apa, hadap dulu. Jangan tengok result. Ini kesilapan. Saya coaching dealer-dealer baru, dia cakap macam tu. Seronok buat konten bila dapat leads. Tak tuan-tuan, achievers ni bukan dapat lead tuan-tuan. Buat tu pun dah seronok lah. Buat live pun dia dah seronok. Buat prospecting pun dia dah seronok. Buat konten pun dapat selesai konten tu dah seronok dah. Bukan hanya dapat leads. Bila kita buat perkara tu terpaksa tak seronok, prospek pun tak seronok tengok kita. Okay, so saya nasihatkan tuan-tuan, betulkan rutin dan cari keseronokan dalam rutin tuan-tuan. Betulkan rutin dan cari keseronokan dalam rutin tuan-tuan. Achiever ni tuan-tuan, datang training dia bukan satu paksaan. Datang training tu satu kegembiraan. Datang training pun dah seronok. Datang MDC jumpa kawan-kawan pun dah seronok. Sebab tu dia boleh konsisten. Sebab dia buat perkara yang seronok. Tak perlu orang lain paksa. Dia konsisten. Yang tak konsisten ni sebab buat dalam keadaan terpaksa. Jadi saya suggest tuan-tuan pergi cari keseronokan tu dulu. Keseronokan dalam join training, keseronokan dalam menyampaikan ilmu. Lepas tu lah barulah bisnes tuan-tuan akan grow. Barulah leads yang banyak akan masuk. Okay. Sebab itulah rahsianya. Itulah antara rahsianya. Kenapa tuan-tuan tengok achievers tak berhenti buat bisnes public. Walaupun duit dia dah banyak. Orang biasa-biasa dia heran kenapa masih buat bisnes, aktif lagi mengembangkan bisnes. Income dah besar, ada financial freedom, time freedom, tapi kerja kuat. Kerja kuat bukan satu perkara yang menyakitkan bagi achievers. Bukan satu perkara yang dia benci. Perkara yang dia seronok. Takkan kita nak berhenti buat perkara yang kita seronok? Dah lah kita seronok dapat duit pula tu, lagilah seronok. Nampak tak? So saya nak tuan-tuan betulkan rutin, berperang dengan diri sendiri, bukan dengan orang lain. Nak grow bisnes ni, bisnes ni dia ada 4 fasa tuan-tuan. Fasa yang pertama ialah membina diri. Membina diri. Fasa kedua, membina customer base. Fasa ketiga, membina team. Bila tuan-tuan dah berjaya membina team, tuan-tuan akan jadi seorang diamond. Fasa seterusnya ialah melahirkan leaders. Bila melahirkan leaders, baru tuan-tuan akan pergi double diamond, triple diamond and above. Fasa yang paling struggle ialah fasa membina diri. Tuan-tuan, setiap tahap dalam hidup kita memerlukan diri kita yang baru. Setiap tahap dalam hidup kita memerlukan diri kita yang baru. Hari ni tuan-tuan, seorang dealer yang baru ada 10 frontline. Untuk dapat 1000 frontline, tuan-tuan kena upgrade diri, tukar diri tuan-tuan jadi versi diri yang lebih baik. Bila tuan-tuan berjaya upgrade diri tuan-tuan kepada versi yang lebih baik, barulah tuan-tuan akan dapat 1000 frontline. Tuan-tuan dapat diri tuan-tuan yang baru, barulah kejayaan tu akan datang. Okay? Setiap tahap dalam hidup kita memerlukan diri kita yang baru. Okay? Bila tuan-tuan dah berjaya ubah diri, fasa membina diri ni adalah ubah diri. Membentuk rutin-rutin yang baru. Nak tukar mindset, nak upgrade ilmu, nak upgrade skill, nak tukar circle. Dulu circle pakcik bawang, makcik bawang, ni circle tak suka dah circle tu. Rasa macam buang masa. Sembang-sembang perkara yang tak manfaat. Itu proses mengubah diri tuan-tuan. Tuan-tuan mencari circle yang baru. Okay? Tukar habit, tukar rutin. Dah diri dah tuan-tuan dah terbina, barulah tuan-tuan pergi fasa seterusnya, membina customer base. Barulah customer rasa selesa dengan tuan-tuan. Dulu buat posting
Negatif je, sibuk dengan hal negatif. Posting pun suruh orang simpan emas penuh dengan sindiran, penuh posting-posting yang negatif untuk orang simpan emas tapi negatif. Itu biasa kan dealer-dealer baru. Dia rasa okey tau. Achievers tak buat konten-konten berbentuk sindiran ni. Dia bentuk yang mendorong, memberi dorongan orang supaya berubah jadi lebih baik. Dia tak sudi. Itulah proses perubahan tu. One day tuan-puan dah berjaya ubah, barulah akan ada customer base. Customer dah suka datang dengan tuan-puan. Suka. Okay. Waktu tu tuan-puan dah jadi diri tuan-puan yang baru. Nak pergi stage seterusnya, stage membina team. Okay, fasa seterusnya ialah membina team. Membina team nak kena upgrade lagi diri. Perlu lagi diri tuan-puan yang baru. Perlu upgrade diri kita sebagai seorang yang baru. Waktu tu kita kena upgrade diri kita jadi good team player. Belajar upgrade diri kita supaya jadi good leader. Barulah team akan suka bekerja dengan kita. Jangan ingat team join kita disuka dengan kita, tak. Sebab takdir dia je termasuk bawah network kita. Belum tentu dia suka follow kita. Kita nak kena upgrade bahasa seorang leaders macam mana, attitude seorang leaders macam mana. Kena jadi leaders, baru team akan follow kita. Okay? Setiap tahap dalam hidup kita memerlukan diri kita yang baru. Dah berjaya bina team, tuan-puan akan jadi seorang diamond. Tak habis lagi dekat situ. Macam mana nak memimpin, melahirkan next leaders selepas kita. Itu kena upgrade leadership skill pula. Okay? So, membina kekayaan bukan tentang membina poket. Membina kekayaan ialah tentang membina diri kita jadi lebih baik. Cepat atau lambat bergantung berapa cepat kita upgrade diri kita. Cepat atau lambat bergantung berapa cepat kita upgrade diri kita. Kalau diri kita tak ready, mungkin tuan-puan buat 1-2 konten tiba-tiba viral FYP, masuk lead bertalu-talu, tak boleh close. Kalau close pun mungkin tak, customer tak suka. Ataupun mungkin dah bina, runtuh balik. Ada kes macam tu. Dah jadi FMD, dah tak require satu financial year, lepas tu sampai ke sudah tak require. Sebab diri dia tak upgrade. Ada yang jadi FMD tapi tak join training, ada. Jadi FMD lepas tu hilanglah bisnes. Orang jadi FMD lepas mati, income tu makin besar. Dia tak, hidup pun bisnes tak grow. Sebab diri dia tak upgrade lagi. Okay. Jadi sekarang ni tuan-puan sangat beruntung. Tuan-puan berada di platform yang paling mudah, paling murah, paling cepat untuk mencapai financial freedom. Paling mudah, paling murah dan paling cepat untuk mencapai financial freedom. Tuan-puan berada di platform yang paling jujur untuk bantu tuan-puan berjaya capai financial freedom. Okay? Jadi sekarang ni tuan-puan, target pertama seorang dealer untuk berjaya, untuk ubah hidup dengan public goal. Okay. Target pertama untuk ubah hidup dengan public goal ialah membina 1000 frontline aktif. Kenapa 1000? Saya dah tengok pattern bertahun-tahun. Founder master dealer di bawah saya dah lebih 400. Bertahun-tahun dah tuan-puan, saya tengok pattern. Seorang dealer yang ada 1000 frontline aktif, hidup dia berubah. Kalau sekadar 300 frontline jadi master dealer, hidup tak berubah lagi apa. Adalah extra income, tapi life nak berubah 1000. Jadi tuan-puan kena ingat, 1000 tu bukan datang menyerah diri dekat kita untuk kita jadi kaya. Tak. Dia datang dengan 1001 masalah. Dia datang dengan 1001 harapan. 1000 customer maksudnya 1000 tanggungjawab. Jadi sekarang ni tuan-puan, 1000 tu hanya akan datang bila kita prepare, bila kita bersiap sedia. Kalau kita tak ready, 1000 tu tak akan datang. Kalau ada pun datang pun dia akan lari.
Okay. Jadi 1,000 ni tuan-puan, macam mana 1,000 boleh ubah hidup? Ada 1,000 frontline, tuan-puan akan ada passive income at least 5 ke 10 ribu sebulan. At least. Saya tak jumpa lagi dealer public gold di bawah mentorship saya yang ada 1,000 frontline aktif, income dia bawah 5,000, saya tak jumpa lagi. 1,000 frontline aktif. Dia ada 1,000 tapi aktif 400. Sebab tu income dia tak hit 5,000. Tapi 1,000 aktif, income dia bawah 5,000, saya tak jumpa lagi. Okay. Income 5,000 tu tuan-puan, seolah-olah tuan-puan mempunyai saving dalam ASB atau tabung haji bernilai 1.2 juta. Ataupun property, hartanah yang bernilai 1.2 juta yang habis dibayar. Itulah nilai 1,000 frontline. Bahkan lebih baik lagi berbanding tuan-puan ada duit dalam ASB 1.2 juta. Jadi saya ada kira-kira saya Okay. Jadi 1,000 tu, dengan income 5,000 sebulan tu tak kaya dan tak miskin. Tak kaya, tak miskin. Tapi cukup dah untuk tuan-puan capai financial freedom di Malaysia dengan kehidupan yang sederhana. Dan 1,000 frontline aktif hanyalah satu permulaan saja. Satu permulaan saja. Satu permulaan. Dengan ada 1,000 frontline aktif, tuan-puan akan dapat capai financial freedom, tak kerja ada duit. Dengan 1,000 frontline aktif, tuan-puan ada time freedom. Nak kerja bila-bila masa boleh, di mana saja boleh. Dengan ada 1,000 frontline aktif, tuan-puan akan dijemput untuk join PGRS, Qualified Trip dengan Public Gold, VVIP setiap tahun. Setiap tahun tuan-puan auto qualify. Setiap tahun auto qualify. Yang di bawah mentorship saya, yang follow PGO system, saya tak jumpa lagi. Lepas dia qualify satu trip, next trip dia tak qualify, tak ada lagi. Okay. Jadi saya sebagai engineer ni, saya dah tahu dah macam mana kiraan ni. Tuan-puan follow saja, tuan-puan mesti dapat. Okay. Saya tak jumpa lagi. Ada 1,000, lepas tu tahun ni qualify, tahun depan tak qualify, tak ada lagi. Tidak ada dalam perbincangan founder Master Dealer Haji 100 dengan Fajri Associate macam mana nak require. Tak ada dalam perbincangan. Require ni maksudnya maintain, tuan-puan. Tak ada perbincangan untuk maintain. Kita always bincang tentang growth, bukan tentang maintain. Dalam bisnes ni dia tak ada istilah maintain. Sama ada kita ke depan ataupun kita ke belakang. Okay. Tak ada istilah maintain. Dalam bisnes ni sama ada kita bergerak ke depan ataupun kita undur ke belakang. Okay. Dengan ada 1,000 frontline, tak kerja pun ada anything happen, income tu boleh diwarisi. Okay. So sekarang ni tuan-puan, untuk capai semua tu, kalau ikut roadmap kita, hanya tuan-puan boleh achieve hanya dalam masa 24 bulan saja. Tak cepat, tak lambat. Hanya dalam masa 24 bulan saja. Syarat dia, buat betul-betul follow PG1 system 100%. Hari ni tuan-puan akan belajar PG1 system tu macam mana. Hanya dalam masa 24 bulan saja tuan-puan buat betul-betul. Consistent join training, seminggu sekali, sebulan sekali, 6 bulan sekali. Jangan skip. Kalau tuan-puan skip, tuan-puan repeat balik. Skip, repeat balik daripada zero. Kenapa tak boleh skip, tuan-puan? Kan kita nak namanya membentuk rutin. Kalau sekejap buat, sekejap tak buat, sekejap buat, sekejap tak buat, mana ada jadi rutin? Start balik. Follow PG1 system betul-betul dalam masa 24 bulan, tuan-puan. 24 bulan saya tahu tuan-puan akan penat 24 bulan. Tuan-puan kalau yang lambat sikit, 36 bulan, 3 tahun. 24 bulan, 3 tahun ni tuan-puan akan penat. Tapi tuan-puan percayalah, penat tu cuma sekali saja. Penat 3 tahun, enjoy life 30 tahun. Tuan-puan ingat ni, kalau penat dalam pagi tu ingat, biar betul-betul penat 3 tahun. Lepas tu enjoy life 3 tahun. Buat cepat penat, buat lambat pun penat. Tak buat babi gol pun penat juga. Betul tak? Bukan tak buat babi gol enjoy life, sama juga penat juga. Bahkan kerjaya tuan-puan tu lagi penat daripada buat babi gol.
Sekarang ni tuan-puan penat sebab dua. Satu nak buat public goal lagi, satu kerja dengan bisnes lagi. Sebab tu penat. Tapi once tuan-puan dah full time public goal, penat yang lain tu semua tak ada dah. Penat dah tak ada, enjoy saja. Okay. Kenapa boleh capai 24 bulan? Tuan-puan, 24 bulan tuan-puan. Kenapa boleh capai 24 bulan? Satu, kita provide ilmu yang proven. Tuan-puan tak perlu try and error. Belajar buat perkara yang betul saja. Tak payah cuba-cuba buat benda apa ni. Tak payah cuba-cuba. Belajar macam mana nak buat perkara betul, terus buat perkara yang betul. Orang bijak belajar daripada pengalaman kesilapan sendiri. Orang lebih bijak belajar daripada kesilapan orang lain. Daripada belajar daripada kesilapan sendiri, lebih baik belajar daripada kesilapan orang lain. Semuanya dah diajar dalam penjualan sistem. Tak perlu try and error. Try and error tuan-puan akan error saja banyak. Yang pertama, 5G provide ilmu yang proven. Yang kedua ialah circle yang positif dan supportive. Tuan-puan, circle ni susah nak cari tuan-puan. Circle susah nak cari. Ilmu ni mungkin tuan-puan boleh baca buku. Circle ni susah sangat nak cari. Tuan-puan, bukan senang tuan-puan nak membentuk circle yang ada hari ni. Bukan senang tuan-puan. Tuan-puan join Zoom, semuanya dah ada tau. Bayangkan ketika saya bermula dengan public goal 16 tahun yang lalu, tak ada istilah teamwork. Hal masing-masing saja, saling tikam antara satu sama lain. Tak ada circle yang positif dan supportive, tak ada. Circle yang condemn public goal, itu memang, itu ada. Circle yang sama-sama nak grow, tak ada tuan-tuan. Tak wujud. So, susahnya nak bina circle tu, tuan-tuan tak perlu hadap dah. Saya dah bina dah circle yang susah tu. Tuan-puan, hakikat ni kalau tanpa penjualan sistem, kita semua ni adalah kompetitor. Kita semua ni adalah kompetitor. Kalau dia jadi customer saya, dia tak akan jadi customer tuan-puan. Kalau jadi customer tuan-puan, tak akan jadi customer saya. Kan kita compete. Tetapi dengan penjualan sistem, kita boleh tukar kompetitor jadi partner. Sebab penjualan sistem, kita boleh tukar kompetitor jadi partner. Jadi kawan-kawan yang sama-sama nak tengok kita berjaya. Okay. So, tuan-puan, appreciate circle yang mahal ni. Ilmu saja tak cukup lagi tuan-puan, circle. Tuan-puan, circle ni menentukan, beri kesan yang besar dalam hidup kita. Circle ni boleh menjadikan kita lebih baik, boleh menaikkan kita, dan circle juga boleh menjatuhkan kita. Tuan-puan, Datuk Seri ni sangat peka tentang circle tuan-puan. Datuk Seri, Louis Ng, kita punya founder ni sangat concern tentang circle. Dia sangat concern tentang circle tuan-puan. Nak buat apa-apa pun, dia always tanya. Dia always tengok, siapa circle dia? Contoh tuan-puan, saya dealer yang sangat berjaya dengan public. Kalau anak saya tak masuk universiti, dia buat saja bisnes public goal, follow saya. Pendek kata, kalau ikut teori, dia boleh berjaya lah. Tapi Datuk Seri tanya saya, kalau dia tak masuk universiti, siapa circle dia nanti? Siapa kenalan dia nanti? Itu Datuk Seri question saya. Jadi dia kata, dan siapa pasangan dia nanti? Circle dia akan jadi pasangan dia. Siapa pasangan dia nanti? Jadi walaupun berjaya macam mana dealer public goal, ada anak kena belajar universiti, kena belajar tinggi. Sebab circle. Hobi tuan-puan. Okey, hobi. Yeah, hobi. Nak buat sesuatu hobi, cuba tengok siapa circle hobi tuan-puan. Contoh saya ada hobi big bike. Okay, saya suka riding. Okay. Tapi Datuk Seri question saya, siapa circle apa ni, geng yang motor ni, dia banyak circle ni. Dia ada geng mak repik, dia ada higher level, lagi tinggi, tapi level tinggi pun siapa circle tu? Ini Datuk Seri question saya. Okay. Berbeza dengan Datuk Seri, Datuk Seri bagi saya member golf club. Sebab Datuk Seri tahu circle dekat Datuk Seri tu adalah circle yang bagus. Sebab tu dia nak suruh saya pergi main golf. Walaupun saya tak main golf lagi, saya tak tahu macam mana main golf. Tapi dia bagi saya membership sebagai seorang Triple Diamond, pergi masuk circle tu. Okay. Sebab apa? Dekat golf club Kuala Lumpur Golf and Country Club tu, dekat Bukit Kiara tu, siapa member dekat golf club tu? Businessman, menteri,
kerabat, CEO, top management company-company yang besar di Kuala Lumpur ni, dia jadi member kat situ. Jadi begitulah juga tuan-puan dalam membina kejayaan. Kita tak boleh berjaya duduk dalam circle yang negatif. Circle yang suka buat hutang. Circle yang tak berjaya untuk jadi jutawan. Tak boleh. Okay? Jadi dalam 5G Associate, tuan-puan mendapat circle yang benar. Jadi apa yang paling penting bila tuan-puan duduk dalam circle? Respect circle. Respect. Sebab tu 5G punya tagline tu yang saya bagi, respect, unity and harmony. Respect kawan-kawan. Kena respect kawan-kawan. Okay? Yang ketiga ialah mentorship. Senangnya nak buat bisnes public goal ni sebab mentorship. Mudahnya tuan-puan nak berjaya, tuan-puan ada upline mentor. Tuan-puan ni bukan public goal yang sediakan upline mentor. Tak. Saya upline belum tentu jadi upline mentor. Tuan-puan kena ingat. Upline belum tentu dia sanggup jadi mentor tuan-puan tau. Ada upline dah ajar downline dia perkara yang salah. Tetapi sebab TG1 system, kita buat sistem mentorship. Upline mentor ialah upline founder mesti dealer yang dah ada 1000 frontline yang dapat endorsement daripada 5G dan dapat endorsement daripada saya. Itu saja upline mentor. Kalau upline FMD tuan-puan buat kepala dia sendiri, tak dapat endorsement daripada 5G, dia bukan upline mentor tuan-puan. Dulu saya bermula 16 tahun dulu, memang ada upline tapi tak ada mentor. Mana ada Cik Syukur buat kelas coaching macam ni? Mana ada buat kelas belajar jadi dealer berjaya? Tak ada, mana ada. Jadi dealer mana-mana lah kau nak buat sendiri. Okay. Jadi dalam 5G Associate, untung tuan-puan ada orang yang nak tengok tuan-puan berjaya. Jadi dengan upline mentor tuan-puan ni humble. Kena bersikap humble. Walaupun mungkin dia lebih muda daripada tuan-puan, mungkin dia lebih berusia daripada tuan-puan, mungkin kerjaya dia lebih rendah berbanding tuan-puan, tapi kena ingat, dia dah capai apa tuan-puan nak capai. Berapa tinggi pun tuan-puan dalam bidang lain, tuan-puan di dalam public goal tuan-puan zero. Okay? Untung tuan-puan ada upline mentor. Ni tuan-puan yang bekerja makan gaji, tuan-puan ada upline mentor. Ada mentor tak tempat kerja? Yang kerja swasta, ada CEO buat weekly coaching, weekly group coaching. Siapa nak jadi CEO? Ada? Tak ada. Yang jadi ni, yang kerja kerajaan, ada ketua pengarah. Buat weekly coaching, macam mana nak jadi seorang ketua pengarah. Ada? Tak ada. Dia pun tak ingin tuan-puan naik pangkat. Sebab kalau tuan-puan, selagi dia ada, dia tahu dia tak ingin tengok tuan-puan naik pangkat. Dia tak ingin tuan-puan dapat income sebesar dia. Tuan-puan, dalam bisnes public ni, upline mentor buka peluang tuan-puan setiap minggu datang belajar. Saya rasa tuan-puan sangat tak beradab. Dah lah orang tu berjaya nak bantu kita berjaya, tiba-tiba kita join training, kita off camera. Mungkin inilah sebab kenapa susah nak berjaya dalam public goal. Sebab apa? Tak beradab dengan ilmu. Tak beradab tuan-puan. Contoh saya sampaikan stage, saya off camera. Tuan-puan rasa okey tak? Tuan-puan yang dengar pun tak okey. Macam mana tuan-puan ada orang yang nak nyampai ilmu tengok off camera? Dah lah bagi ilmu free, off pula kamera. Dia pun tak ingin nak belajar. Kalau saya tak ingin nak ajar. Nampak tak tuan-puan? Mungkin salah satu sebab susahnya nak dapat ilmu, tak beradab dengan ilmu. Tuan-puan, satu kesilapan yang besar kalau tuan-puan duduk dalam 5G Associate, tuan-puan rasa upline tuan-puan perlukan tuan-puan. Satu kesilapan yang besar. Bayangkan tuan-puan, pasangan pun tuan-puan mungkin tak percaya tuan-puan tuan-puan akan berjaya. Parent tuan-puan mungkin tak support tuan-puan. Apa dia buat public goal, baik pergi kerja makan gaji, kerja sampai becek. Tiba-tiba upline FMD ni percaya tuan-puan boleh berjaya.
Nak bagi segala ilmu yang dia ada untuk tengok tuan-puan berjaya. Tiba-tiba off camera, tiba-tiba tak beradab. Tuan-puan tahu tak? Dalam public goal ni hanya 2 tim ni sahaja yang boleh Achiever nak bantu tim dia untuk grow. G100, Fadi Associate. 2 ni saja. Tuan-puan pergilah tengok tim lain kalau tuan-puan jumpa. Ada tak? Leader dia ajar macam mana nak membina tim. Membina tim ni maksudnya bantu ubah hidup orang lain. Dia dah berubah. Macam mana nak bantu ubah hidup orang lain? Tuan-puan ada peluang nanti tuan-puan tanya. Tuan-puan akan terkejut. Dalam 5G dengan G100 saja yang ajar? Ya, saya yang ajar. Okay? So, humble dengan tuan-puan punya apply mentor ni. Tak payah bayar tuan-puan, tak payah bayar. Dah lah orang nak tolong kita, tak payah bayar pula tu. Public goal ada bayar dia passive income tuan-puan. Tapi dia nak dapat passive income tu, dia kena bantu tuan-puan dapat RM5,000 dulu. Barulah public goal bayar dia RM500. Tapi kalau dia tak bantu tuan-puan, dia boleh buat pasal nasi, dia boleh bantu orang lain. Okay? Dan yang tak akhir sekali, Fadi Associate sediakan tuan-puan punya toolset yang powerful. Segala benda tuan-puan dah ada dah dalam 5G ni. Okay? Ini bukan wujud sejak azali tuan-puan Jangan ingat wujud sejak azali Ini kawan-kawan yang buat. Ni ihsan kawan-kawan tau dalam bisnes public goal. Sebab tu saya sebut respect team. Ini ihsan kawan-kawan. Tanpa ihsan kawan-kawan, satu poster pun tuan-puan tak dapat tau. Satu poster pun tuan-puan kena minta izin merata. Siapa punya poster ni boleh tak saya minta izin? Siapa punya gambar boleh tak saya minta izin nak guna? Sebab ihsan kawan-kawan, tuan-puan boleh dapat toolset yang sebelengkap powerful. Okay? Last kali tuan-puan. Okay? Sekarang ni kita baru balik daripada MDC. Okay? Yang balik MDC ni penuh semuanya bersemangat. Tuan-puan kena tahu, semangat ni tak sentiasa, kita tak akan sentiasa bersemangat. Kita akan down nanti. Kita akan down. Orang berjaya bukan tak pernah down, tapi tak pernah give up. Saya dapat feedback banyak. Saya tanya bekas-bekas peserta MDC. Sebelum pergi MDC hari tu macam mana perasaan? Bulan puasa ni, itulah nak pergi tak nak pergi, nak pergi tak nak pergi. Tapi dah register, dah bayar, pergi jugalah. Bila pergi, rasa macam mana? Oh, nasib baik dah pergi. Tuan-puan akan dapat feeling yang sama untuk MDC 10 lah. Nak pergi tak nak pergi, nak pergi tak nak pergi. Tapi kalau dah register, pergilah. Balik bersemangat, business group. Balik bersemangat tu register, terus lock. Jadi ketika tuan-puan bersemangat ni, pergi lock cepat-cepat MDC 10. Pergi lock cepat-cepat. Jangan tunggu lemau. Nanti lemau tuan-puan fikir, nak pergi tak nak pergi, nak pergi tak nak pergi. Bila tak pergi, tuan-puan out. Tuan-puan hilang momentum dalam bisnes. Nak comeback punyalah susah tuan-puan. Tuan-puan akan rasa up and down dalam 24 bulan. Up and down dalam 24 bulan. Tapi lepas 24 bulan, income tuan-puan banyak, dah tak ada down, dah tak ada penat dah. Down tu ada tapi dah tak ada penat. Sekarang penat sebab kerja banyak, hasil sikit. Okay? Jadi saya nak melihat kejayaan tuan-puan. Siapa yang dah pergi MDC, cepat-cepat register MDC 10. Siapa yang tak pergi, kena pergi. Kena pergi. MDC 10 ni kita akan buat limited. Kita expect kehadiran 4,000 peserta. Ini satu lagi rekod. Event yang terbesar dalam sejarah Public Goal. Jadi saya nak melihat kejayaan tuan-puan. Hari ni kelas PG1 System belajar betul-betul biar faham. Dan work closely dengan upline mentor masing-masing. Work closely tuan-puan. Jangan sampai upline mentor tuan-puan pergi follow up tuan-puan. Tuan-puan kena follow up dia. Upline mentor, ini saya punya performance, saya nak pergi target ni, apa perlu saya buat? Pergi follow up dia. Okay. Follow up upline mentor. Upline mentor saya dah buat ni, apa next? Apa next? Apa next? Baru tuan-puan akan berjaya. Jangan sampai dia follow up. Kalau dia follow up tu bisnes dia. Kalau tuan-puan follow up dia, itu bisnes tuan-puan. Okay? Success is predictable. See you at the top.